Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Man barang siapa yuridillah, Allah kehendak, bihi khairan dengannya kebaikan, yufaqihu fid din, Allah akan memberi kefahaman agama kepadanya. Amma alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat sama-sama lagi meneruskan pengajian kitab Fathul Qarib Al-Mujib yang mensyarahkan matan Abi Syuja' yang dikarang oleh Syekh Ibn Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala. Qala Syekh, faslun fi fara'idil ghusli wa sunanihi. Wa fara'idul ghusli salasatu asya'a: an-niyyatu wa izalatu najasati in kanat ala badanihi, wa isalul ma'i ila jami'i sya'ri wal basharati. Wa sunanuhu khamsatu asya'a: at-tasmiyatu wal wudu'u qablahu, wa iqrarul yadi 'alal jasadi, wal muwalatu, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Baik, insyaAllah pada malam ini kita sambung pada muka surat 22. Fasal fardu mandi ada 3 perkara. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk berbahasa fardu mandi, yakni rukun mandi. Yang pertama niat, yang kedua menghilangkan najis jika terdapat di badan, yang ketiga menyampaikan air ke seluruh badan, menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit. Sunat mandi ada 5 perkara. Yang pertama membaca basmalah, yang kedua berwuduk sebelum mandi, yang ketiga menyapukan tangan ke seluruh tubuh, yang keempat berturut-turut, dan yang kelima mendahulukan bahagian tubuh sebelah kanan berbanding sebelah kiri. Jadi itu adalah matan asal daripada Syekh Abi Syuja'. Kemudian Syekh Ibn Qasim dia mensyarahkan matan-matan yang kita baca tadi. Fasal pada menerangkan tentang fardu mandi, yakni rukun mandi. Adapun fardu yakni rukun mandi itu ada 3 perkara. Syekh di sini dia sebut ada 3 rukun mandi wajib. Akan tetapi kalau kita tengok kitab Muqtamad, dia akan sebut 2 sahaja. Sebab apa? Nanti kita akan sebut. Yang pertama niat. Wajib niat mandi wajib. Dalam hal ini orang yang junub, dalam kurungan dia kata yang keluar air mani. Junub ni
sama ada keluar air mani ataupun bersetubuh, kita panggil junub. Harus berniat menghilangkan janabah. Ni cara kaifiat kita nak niat. Niat ni ada banyak cara. Kalau orang berjunub, orang keluar air mani ataupun bersetubuh tu, dia boleh niat sahaja aku mandi menghilangkan janabah, menghilangkan junub. Dan yang serupa dengan itu ataupun seumpama dengan itu. Antaranya lagi, kita boleh niat sahaja aku mengangkat hadas besar, ataupun kita boleh niat sahaja aku mandi wajib. Boleh berlaku tiga-tiga niat tu. Kalau tak bolehnya, kita sebut mandi saja. Sahaja aku mandi. Kalau kita niat mandi saja, mandi tu tak jadi mandi wajib, sebab dia akan jadi mandi biasa. Kita kena ta'yin hadas besar ke, junub ke, mandi wajib, barulah dia akan terjadi. Dia lain dengan wuduk. Wuduk kita yang umum tak apa, sahaja aku berwuduk, tak ada masalah, sohlah gitu. Tapi mandi, sahaja aku mandi tak boleh, sahaja aku mandi wajib. Dia kena tambah. Sebab apa? Sebab wuduk ni dia tak ada adat. Wuduk ni memang wuduk tu wuduk khusus. Tapi mandi ni dia ada adat. Yang membezakan adat dengan ibadah adalah niat. Baik, sambung. Bagi orang yang haid ataupun nifas, haid dan nifas pun berhadas besar juga. Lagu mana dia ada niat, hendaklah berniat menghilangkan hadas haid atau nifas. Pun sama juga orang yang perempuan yang haid, yang sudah putus haid dan putus nifas tu, dia boleh juga niat sahaja aku mengangkat hadas besar pun boleh, sahaja aku menghilangkan hadas haid, boleh berlaku. Sambung lagi, niat tersebut harus di sini bukan boleh buat tak boleh buat tak. Harus di sini mesti. Niat tersebut mesti dibaca bersamaan, maksudnya serentak dengan permulaan fardu mandi. Mula-mula kita nak buat rukun mandi itu, di situlah kita niat. Kerana niat qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Kita buat qasad sesuatu serta dengan perbuatan. Jadi fardu mandi itu bila? Ya betul, iaitu permulaan sesuatu yang dibasuh dari arah bahagian atas badan atau arah bawahnya badan. Mula-mula kita basuh, tak kira lah kita nak start daripada bawah ke, maka niat situ. Ataupun kita basuh start daripada kepala ke, maka bermula niat di situ. Tapi yang afdalnya mandi wajib ni kita mula cucu di atas. Mandi wajib sunat kita bermula daripada atas dan sunat sebelah kanan. Dari atas sebelah kanan alik depan, lepas tu sebelah kanan alik belakang. Lepas tu basuh sebelah kiri alik depan, kemudian basuh alik kiri sebelah belakang pula. Itu afdal. Seandainya berniat sesudah membasuh sebahagian anggota badan, maka wajib mengulang pembasuhan sebahagian anggota badan tersebut. Dia kata, kalau kita niat lambat, kita mandi dulu, separuh badan dah kita basuh, kemudian baru kita nak niat mandi wajib. Jadi start niat tu bab dikira. Sebelum niat tu tak kira. Jadi kita kena basuh bola. Baik. Habis itu perbahasan berkaitan ni dengan niat. Jadi niat ni pokok mana wajib untuk mandi wajib.
Dalam Hasyiah Bajuri yang mensyarah ke Fathul Qari, kita ada mata Abi Syuja' yang mensyarahkan mata Abi Syuja'. kita ni Fathul Qari. Fathul Qari ni pun ada pula ulama syarah pula, iaitu Imam Bajuri, ulama Al-Azhar. Kita panggil Hasyiah Bajuri. Kita tu tebal. Dalam Hasyiah Bajuri tu Imam Bajuri sebut niat ni wajib pada orang yang hidup. Maknanya kita hidup ni orang ni wajib, jadi wajib kita berniat. Manakala orang yang telah meninggal dunia, jenazah mayat, orang yang memandikan jenazah dia tu tak wajib berniat. Jadi tak ada masalah kalau pemandi jenazah tu tak niat pun. Dia mandi ke tapi tak niat. Tapi hukum berniat adalah sunnah. Baik. Rukun yang kedua, menghilangkan najis pada badan orang yang mandi itu terdapat najis. Rukun kedua adalah berlaku khilaf. Pendapat utama yang kata rukun kedua ni tak ada. Jadi kita ambil 1 dan 3 sahaja. Bapa yang ada sini sebab pengarang kitab ni dia ikut pendapat Imam Rafi'i. Manakala pendapat Imam Nawawi dia kata 2 dah. Bila ada khilaf Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, dua-dua tu mazhab Syafi'i, maka ulama kata kita akan mendahulukan Imam Nawawi lagi. Jadi kalaulah badan kita ni ada najis, wajib kita menghilangkan najis tersebut. Di sisi Imam Rafi'i yang kita baca ni, dia termasuk dalam rukun. Tapi di sisi Imam Nawawi, dia tak termasuk dalam rukun. Tapi dua-dua kata wajib. Dua-dua kata wajib. Semuanya bezu alik masuk pada dalam rukun. Imam Nawawi kata luar rukun, tapi dua-dua kata wajib. Jadi khilaf lafzi sahaja. Dan keterangan inilah yang dianggap kuat oleh Imam Syafi'i. Dia silap Imam Rafi'i, bukan Imam Syafi'i. Jadi rukun kedua inilah yang dianggap kuat, yang ditarjihkan oleh Imam Rafi'i. Oleh itu tidak cukup tak padan, tak memadai mandi, yakni basuhlah. Tak cukup basuh sekali sahaja untuk menghilangkan hadas dan najis. Baik, tak cukup basuh sekali untuk menghilangkan hadas dan najis ini masalah untuk najis hukmi. Najis ni ulama membahagi kepada 2 jenis. Yang pertama kita ada najis hukmi, yang kedua kita ada najis aini. Najis hukmi ni najis hak tak nampak. Hak tak nampak warna, hak tak nampak, tak bau dan tak dapat rasa. Tapi ia masih lagi bernajis. Contohnya najis yang telah kering, lama tinggal, jadi tak ada kesan. Kita tak basuh lagi, tapi hukumnya masih lagi najis. Kita bagi najis hukmi. Najis ain ini kalau kita nampak tokoh tu kan, nampak warna, bau, boleh rasa, itu adalah najis aini. Jadi ni untuk masalah najis hukmi, Imam Rafi'i kata kalau kita contoh di anggota kita ni ada najis hukmi, najis hak hilang dan sifat dia. Jadi sekali basuh tu dia kata tak padan. Imam Rafi'i ni dia kata tak cukup sekali basuh, jadi kena asing sekali untuk
menghilangkan najis hukmi itu, selagi untuk mengangkat hadas. 2 kali basuhan. Tapi kalau ikut Imam Nawawi, hak ni orang muktamad lah. Muktamad Imam Nawawi kata cukup sekali sahaja. Cukup sekali saja basuh, maka terangkat najis itu hilang dan hadas pun terangkat. Tapi kena jelas lah, ni untuk najis hukmi. Adapun najis aini, hak nampak toko ni, pokok wadu wajib 2 kali basuh. Basuh untuk hilang, lagi basuh untuk mengangkat hadas. Tu punca khilaf dia. Baik, Imam Nawawi berpegang teguh, maknanya mentarjihkan pada pendapatnya bahawa mandi ataupun basuh sekali basuhan itu dapat dilakukan untuk menghilangkan keduanya. Boleh sekali basuh ya, untuk menghilangkan hadas dan najis. Dia jika najis tersebut berupa najis hukmiyah, najis hak tak nampak. Sedangkan jika najis itu ainiyah, yang kita boleh nampak, maka dia wajib melakukan 2 pembasuhan daripada kotoran, daripada hadas tu lah. Kotoran itu maksudnya hadas dan najis. Jadi dua-dua ni tak ada khilaf lah, sepakat. Kalau najis orang nampak, memang kena 2 kali basuh. Habis itu. Rukun yang ketiga, meratakan air ke seluruh rambut. Rambut di sini maksudnya bulu, sya'run, dan kulit, seluruh badan. Seluruh badan hak berkulit dan ada bulu wajib kita ratakan. Menurut sebahagian keterangan, maksudnya menurut sebahagian kitab lain, nuskah lain, bahawa kalimah menyampaikan air ke seluruh rambut dan kulit dalam beberapa matan diganti dengan kalimah. Sebagai kitab ia sebut ayat air, disebutkan menyampaikan air ke seluruh akar ataupun asas, maknanya tempat ubik bulu tu, tempat usul dia. Tidak ada perbezaan tidak ada perbezaan antara rambut kepala dan rambut selain kepala. Jangan pahal rambut ya, maknanya mana-mana bulu di tubuh, bulu misal ke, bulu janggut ke, bulu tiak ke, bulu tangan ke, bulu kaki, wajib disampaikan air. Bulu tu kena sampai air, dan tempat tumbuh bulu tu di kulit tu pun kena wajib sampaikan air. Wajib belaka, mesti sampai dalam untuk mandi wajib. Kalau untuk wuduk, dia dimaaf pada janggut. Kita sebut dah baru ni, kalau kita ambil wuduk janggut kita tebal aja, maka tak apa, kita lurut gitu ya, tak sampai dagu pun tak apa. Tapi kalau untuk mandi wajib sampai ke kulit. Baik lagi demikian juga, maksudnya tak ada beza juga, wajib juga basuh antara rambut yang nipis dan yang tebal. Rambut yang digulung, maksudnya yang diikat, jika air tidak dapat sampai ke dalamnya kecuali dengan dilepas ikatannya, maka melepas ikatannya itu adalah wajib. Ini masalah rambut panjang wajib tak buka ikatan rambut dia tu. Syekh kata kalau tak buka siapa kata tak wajib nak buka. Tapi kena tak siapa kecuali kena buka juga, maka wajib buka. Adapun yang dimaksudkan dengan tembus, yakni rata sampai ke kulit, iaitu bahagian luar kulit. Jadi kita wajib rata ni, dia kata luar kulit, maksudnya bahagian zahir. Tubuh badan kita ni ada zahir dan batin. Yang wajibnya sampai air
iaitu bahagian zahir sahaja. Bahagian batin, contohnya dalam hidung kita ni, bulu dalam hidung ni tak wajiblah basuh, sebab dalam hidung ni batin. Dalam mulut, dalam lubang telinga ni batin kan. Apa? Dan dalam dubur tu batin lah. Untuk nanti dia akan bahas bab dubur. Adapun yang dimaksudkan dengan tembus yakni rata sampai ke kulit, iaitu bahagian luar kulit, iaitu zahir kulit, wajib membasuh sesuatu yang nampak kelihatan pada dua telinga. Telinga kita ni hak nampak, masih boleh nampak ni, maknanya zahir, wajib kita basuh. Hidung yang terpotong, masih lagi zahir, maka wajib basuh. Kalau terpotong dan tercabut tu tak apa lah. Ia terpotong tapi masih melekat, jadi wajib juga basuh. Dan lipatan pada badan, ni kita kena ingat, kulit-kulit pelipat tu, walaupun dia tersusuk, tapi dia bukan batin. Dia sebenarnya zahir, tapi disebabkan kita terlalu kulit berlipat-lipat tu, wajib kita selok-selok untuk masuk. Wajib menyampaikan air ke bahagian bawah zakar yang kulub. Ni istilah bahasa Arab dia panggil kulfah. Memang kulub kan bahasa kita panggil. Yang ni zakar orang yang tak sunat lagi. Orang yang tak sunat lagi ni, kulit sepatutnya dikerak tu kita panggil kulub dia. Jadi wajib basuh. Sebab kulit tu, walaupun dalam kulit ni, untuk orang tak sunat lagi kan, bila dia kecil, air kecil dia akan lekat kulit tu. Kulit tu kita tak panggil batin. Kulit tu walaupun dalam kulit kita panggil zahir. Apa? Sebab kita dituntut untuk kerak. Jadi kalau tak kerak lagi, maka tak masalah kalau tak kerak, tapi kena basuh semua ni. Jadi nak selamatnya kena kerak lah, sunat. Jadi tak ada masalah. Dan bahagian-bahagian kemaluan wanita yang nampak ketika duduk untuk buang hajat. Betul ni, kalau dia duduk cakup akan terzahir. Hal zahir itu maka wajib basuh. Termasuk juga dalam perkara yang wajib ialah membasuh hujung dubur. Dalam bahasa Arab kita panggil masrabah, tempat keluar kotoran manusia, kerana ia nampak ketika seseorang sedang buang hajat, sehingga dia termasuk bahagian badan yang nampak zahir. Ni untuk masalah dubur ni, kita wajib basuh. Kita wajib basuh. Sebagai tok guru yang disebut mandi wajib ni, wajib mandi dengan duduk. Sebagai tok guru sebut gitu. Dia wajib bukan ada dalil kata suruh duduk, tapi itu adalah wasilah untuk meratakan air. Sebab tak sempurna mandi wajib ni kalau kita basuh dubur dalam keadaan berdiri. Bila berdiri ni dia akan tertutup, jadi tak sampai. Boleh sebenarnya aja, kena kopek-kopek. Tapi nak mudah, duduk cakup, dia akan terbuka. Jadi wajib basuh bahagian tu. Betul. Jadi mandi ni boleh
kita mandi tinggi, tapi tak nak basuh tubuh tu kita kena duduk cangkuk. Baru dia lantar balik. Habis situ. Adapun sunat mandi, habis rukun mandi, kita masuk perkara-perkara sunat ketika mandi wajib. Dia sebut sini 5 perkara. Sebenarnya ada banyak, tapi kita ni dia rekas saja, dia akan sebut 5 saja. Adapun sunat mandi ada 5 perkara, iaitu yang pertama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mandi wajib tu kita start dengan bismillah. Sama dengan wudu. Cuma yang masalah bismillah ni dia boleh jadi zikir dan dia boleh jadi ayat Al-Quran atas niat. Perempuan yang berhadas besar yang haid, dia tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi lalu ada dia nak amalkan sunat sebelum mandi, iaitu dia kena niat zikir, baca bismillah dengan niat zikir. Yang keduanya masalah bolehkah kita baca bismillahirrahmanirrahim dalam bilik air, dalam tanah? Maka ini ada perbahasan ulama. Kalau kita mandi di bilik air saja, tak ada jamban, tak ada batu jamban, maka kita dibolehkan baca bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita mandi di tanah, tempat buai tu ada batu tanah tu, maka kita tidak boleh sebut bismillahirrahmanirrahim, sebab nama Allah. Jadi untuk kalau kita mandi di jamban, kita baca di dalam hati sahaja. Kalau di bilik air bolehlah kita melafazkan. Baik, yang kedua, berwuduk sebelum mandi. Sunat kita berwuduk. Ramai kita ada wuduk ni. Cumanya kebanyakan kita berwuduk selepas mandi wajib. Tak. Tapi sebenarnya sunat kita berwuduk sebelum mandi. Cuma dia jadi masalah, timbul masalah. Kita baca dulu. Berwuduk sebelum mandi dengan meniatkannya wuduk sebagai sunat mandi jika pada diri orang yang berhadas besar tersebut tidak terdapat hadas kecil. Dia berjuruk saja, keluar air mani saja, jadi dia berhadas besar. Dia tak ada hadas kecil, dia ada hadas besar saja. Wuduk sebelum mandi wajib tu kita boleh sembahyang ke tak? Boleh buat sembahyang. Kita wuduk tu kita boleh sembahyang ke tak? Kena sudah mandi wajib dulu baru boleh sembahyang. Kita adakah kalau kita nak sembahyang tu boleh. Ni kita nak bahas. Mana tadi? Dengan meniatkannya wuduk sebagai sunat mandi jika pada diri orang yang berhadas tersebut tidak berhadas kecil. Jadi dia tak berhadas kecil pun, dia tak buat perkara yang batalkan wuduk. Jadi dia niat wuduk sunat mandi. Aku berwuduk ni kerana sunat mandi wajib. Jika pada dirinya terdapat hadas kecil, dia berhadas besar dan berhadas kecil juga, maka niat wuduknya ialah untuk menghilangkan hadas kecil. Jadi contoh, dia berwuduk, dia wuduk sekali lah, mengangkat hadas kecil kan. Kemudian terpadan sebab dia berhadas besar juga. Kemudian dia pun mandi wajib. Bila dia mandi wajib, timbul masalah bila dia nak basuh kemaluan dia. Bila dia nak basuh kemaluan dia, dia akan sentuh dengan tapak tangan. Bila sentuh tapak tangan, batal wuduk. Mandi sah, sentuh kemaluan dia mandi tak apa, cuma dia akan membatalkan wuduk. Jadi wuduk yang
ambil bola-bola tadi terbakar. Lepas mandi kena wuduk sekali lagi, barulah boleh semaya dengan sah. Jadi 2 kali wuduk. Kemudian lagu mana ulama ada ajar, lagu mana kita nak wuduk kita tu tak batal. Maknanya sekali wuduk je, mula-mula tu. Kalau kita meninggalkan wuduk yang pertama, kita meninggalkan sunnah. Baliknya tadi lah, kita buat sebelum, selepas pun kita wuduk. Tapi kalau kita nak jaga wuduk tu, yang pertama sekali, cara dia masa mandi tu, kita jangan sentuh dengan tapak tangan. Itu cara pertama. Yang kedua, ada disebutkan, tak ingat lagi kita apa nama. Dia kata gini, mula-mula kita mandi wajib, kita basuh kemaluan dulu. Niat, masa-masa kemaluan tu niat, aku mengangkat hada besar untuk kemaluan ni. Basuh ahli depan, basuh ahli belakang. Cuci dulu. Kemudian barulah dia berwuduk. Wuduk ni sebelum dia mandi wajib. Maknanya dia mandi wajib dulu untuk kemaluan dia. Lepas tu dia berwuduk. Dapat pahala sunat. Lepas tu barulah dia mandi wajib sepenuhnya. Bila mandi wajib sepenuhnya, dia tak payah rasa pada kemaluan tu. Sebab ahli kemaluan tu dah terangkat. Maka lepas mandi wajib dia tak perlulah ambil wuduk. Itu cara dia. Baik, rasanya tak ada habis. Ada. Yang ketiga, meratakan pembasuhan ke seluruh bahagian tubuh. Tak benar ni. Kalau kita faham meratakan ke seluruh bahagian tubuh, dia rukun. Kalau ni kita bahas sunat. Maksud dia sini adalah meratakan dengan gosok dengan tangan. Mandi wajib, tak wajib pun kita gosok tangan, asal rata air. Tapi sunat kita gosok dengan tangan. Dalam hal ini, meratakan ini sebaiknya dilakukan dengan menggosok-gosok. Yang keempat, sambung menyambung wadah dalam bahasa Arab. Apa itu sambung menyambung? Maknanya tak putus. Start daripada awal sampai habis, selesai. Sunat selesai. Tapi kalau putus, mandi separuh, lepas tu tiba-tiba ada hijau, nak pergi masuk kain ke, nak pergi masuk ke, lepas tu sambung pula, tak ada masalah. Sebab benda ni sunat sahaja. Tak perlu niat baru, tak perlu masuk belakang. Boleh sambung. Sebagaimana yang disebutkan dalam masalah wuduk. Wuduk pun sama lagu tu. Desa lagi, contoh, time kita mandi tu, tiba-tiba rasa nak kecil ataupun berok. Kecil dan berok ni dia tidak membatalkan mandi wajib. Maknanya kita kecil, masuk, kita boleh teruskan mandi wajib. Tak perlu niat baru. Boleh sambung. Yang kelima, mendahulukan bahagian kanan ke atas yang kiri daripada dua belahan tubuh orang yang mandi. Supaya wuduk juga, sunat kita basuh halik kanan, barulah halik kiri. Habis situ. Kemudian ada disebut lagi, ada beberapa masalah dalam kitab Taqrib Sahidah ni juga mari, iaitu masalah idza ijtama'a alaihi ghuslan wajiban fa aksar fa hal takfi anhuma niyyatun wahidah. Persoalan yang mari, contoh berlaku berhimpun antara dua mandi wajib. Kita sebutlah sebelum ni, iaitu seperti dia jima' dan keluar air mani. Dua-dua ni mewajibkan mandi. Adakah memadai satu niat sahaja? Jawapan dia na'am, takfi niyatun wahidatun laha. Cukup memadai satu niat sahaja. Maka terangkat belakang. Kita tak perlu niat asing-asing lah. Niat kerana jima', kerana keluar air mani tak.
kita ayat niat maka ada besar. Soal lagi, idza ijtama'a ghuslu fardhi wa ghuslu sunnati fa hal takfi niyyatu ahadihima? Masalah berhimpun mandi wajib dan mandi sunat. Kita berjunub semalam, hari Jumaat ni sunat mandi Jumaat, dan mandi wajib, mandi sunat. Adakah memadai dengan niat salah satu? Kata Syekh, la takfi fala budda an yanwiyahuma. Tidak memadai. Kita mesti niat dua-dua barulah dapat dua-dua. Kalau kita niat mandi wajib saja, dapat mandi wajib saja. Kalau kita niat mandi sunat, dapat mandi sunat saja. Jadi kena niat dua-dua. Lagi yang terakhir iaitu hal yang darijul hadas asghar tahta al-ghusli amla. Adakah hadas kecil ni akan termasuk di bawah mandi wajib? Maksudnya gini, kalau kita mandi wajib, adakah kita perlu berwuduk lagi? Kata Syekh, al-hadasul asghar yandariju wa yartafi'u walau lam yanwi idza ightasala ghuslan wajiban ka ghusli janabah wa lam yantaqid wudu'ahu asna al-ghusli. Kata Syekh, hadas kecil ni dia termasuk di bawah mandi wajib, walaupun kita tak niat pun untuk mengangkat hadas kecil. Maknanya kalau kita mandi wajib, kita niat mengangkat hadas besar, jadi hadas kecil pun terangkat. Bermakna kalau kita dah mandi wajib, kita tak perlu dah tak wajib dah ambil air sembahyang. Lepas mandi wajib boleh teguh sembahyang. Ya sekali dah, maknanya dah berwuduk dah sekali. Tapi dengan syarat naik mandi itu kita tak buat perkara yang membatalkan wuduk. Setelah kemaluan batal, jadi kena berwuduk sekali lagi. Jadi itulah perbahasan berkaitan dengan mandi wajib. InsyaAllah minggu lepas sekali lagi kita akan sambung perbahasan mandi sunat pula. Ada 17 mandi sunat. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa ala bisawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.